Pernah tak anda tertanya-tanya bagaimana orang kaya mampu kekalkan kekayaan mereka walau apa jua keadaan ekonomi? Jawapannya terletak kepada strategi yang ramai orang tak tahu, iaitu simpanan emas. Orang kaya mereka tak beli emas sekadar suka-suka ataupun ikut trend. Mereka faham bahawa emas ni adalah pelindung kekayaan yang paling kukuh sejak ribuan tahun. Ketika inflasi meningkat, mata wang jatuh nilainya dan pasaran kewangan bergoncang, emas tetap berdiri teguh menyimpan nilai yang sebenar. Inilah rahsia bagaimana orang kaya kekalkan kekayaan mereka. Sementara ramai orang sibuk simpan duit kertas, yang mana nilai duit kertas ni makin lama makin terhakis nilai dia, makin berkurang kuasa beli dia. Tetapi orang kaya mereka bijak pindahkan sebahagian besar lebihan tunai kepada emas fizikal. Ia bukan sahaja aset, malah beri keyakinan bahawa kekayaan mereka tak hilang begitu sahaja. Kalau anda ada lebihan tunai dan mahu uruskan kekayaan dengan cara orang kaya, inilah masanya untuk bertindak. Hubungi saya sekarang dan saya akan tunjuk bagaimana orang kaya menyimpan emas dengan cara yang selamat, bersistem dan diiktiraf di seluruh dunia melalui simpanan emas dekat Public Gold. Dapat sesuatu tuan-puan? Nak lagi banyak ilmu emas dan kewangan? Teruskan follow saya.